Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakem, ta cahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Kembali lagi dalam isu MyCast pada PTI dan stateless. Baru-baru inilah saya ada buat post dan ramai yang mengelumpur komen yang menyatakan aku ni tiada maklumat, saya ni tiada data, salah faham. Begini saja. Benda yang saya cakap ini, MyCast untuk stateless dan PTI ini, daripada tahun lepas lagi dibincangkan dalam Parlimen. Itu saya kata, pergi tengok Handz Parlimen, pergi tengok Handz DUN. Perkara ini dimunculkan di Sabah, di peringkat Sabah di DUN. Saya dah tengok ada seorang member of DUN bagi satu pandangan untuk PTI. Jelas dalam isu itu dia menyatakan PTI pun perlu bagi MyCast supaya boleh kawal mereka, sebab dia punya kononnya, dia punya alasan rakyat tempatan tidak mahu kerja keras ataupun rakyat tempatan tidak mahu kerja di perladangan, di pertanian. Itu alasan saja. Dan benda ini dibuat atas dasar untuk mengawal. Soalan saya sungguh-sungguh mudah. Apa kata MP-MP yang ada di Parlimen minta usulkan bubarkan Majlis Keselamatan Negara, bubarkan TLDM dan bubarkan Jabatan Imigresen Malaysia. Sebab di perairan sempadan kamu tak boleh nak jaga pendatang asing ini masuk bertubi-tubi dan mengaku rakyat tempatan dan menipu kerajaan dan menipu rakyat tempatan. Dikatakan mereka itu adalah stateless, ada yang katakan lahir di Sabah tiada IC. Stateless itu kita abaikan. Itu kita tidak boleh soalkan sebab ini dasar kerajaan. Memang dibolehkan bagi kerajaan dan dibagi pun kerajaan. Kenapa di perairan sempadan kamu tak boleh jaga pelarian ataupun PTI masuk ke Sabah? Tiba-tiba dah sampai masuk Sabah, kamu ambil pendekatan untuk MyCast. Jadi untuk apalah rakyat bayar cukai untuk kau bagi jaga keselamatan? Untuk apa kau bersumpah nak menjaga kedaulatan negara? Sebab isu ini bukan isu agama, bukan isu bangsa. Ini adalah isu negara dan kedaulatan undang-undang yang disoalkan di sini. Kena faham apa yang disampaikan. Jelas dalam cadangan itu dia memberitahu PTI perlu diselaraskan dengan MyCast. Kalau stateless saya boleh terima lagi. Tapi PTI jelas boleh tengok. Saya bukan salah faham. Kita bukan bodoh. Lepas tu ada yang kata kita ini tak cukup kajian lah, salah faham lah, ada yang maki lah apa semua. Kamu cakap apa cakap. Ini adalah kedaulatan negara. Kita menuntut kerajaan Malaysia untuk menjaga perairan sempadan Indonesia dan Filipina supaya pendatang-pendatang PTI ataupun sindiket-sindiket ini tidak masuk ke Malaysia. Bukan dah masuk dekat Sabah baru kau nak ambil pendekatan untuk bagi MyCast. Kita halang di tempat yang utama. Ini tujuan keselamatan. Ini tujuan untuk menjaga akta. Tujuan untuk menjaga keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, rukun negara. Sebab saya tidak mahu golongan-golongan ini diberikan kerakyatan ataupun diberikan MyCast untuk mengawal. Saya percaya tidak boleh dikawal. Sebab di awal di sempadan pun tidak boleh kawal. Bila dia dah masuk dekat Sabah dan kau bagi MyCast dekat mereka, macam mana kau nak kawal? Apa logik kau nak kawal di tempat yang patut kau kawal kalau gagal? Kerajaan dah gagal di tempat yang patut mereka kawal, tiba-tiba dah sampai ke negara, dia jadi PTI dan jadi stateless, tiba-tiba boleh dikawal pula bila bagi MyCast. Mustahil, tak logik langsung. Perkara yang sia-sia. Dan saya bagi pandangan ini atas dasar kapasiti rakyat Malaysia yang diberikan hak perlembagaan dalam perkara 10 untuk bersuara. Rakyat Malaysia perlu bersuara dalam hal ini. Ini berkaitan kedaulatan. Bila mana kita punya identiti iaitu kewarganegaraan bagi pada pelarian, bagi pada stateless, adakah mereka ini berjati diri negara? Adakah mereka ini tidak akan khianat pada negara? Kita mahu perkara ini. Jangan kita nak katakan kemanusiaan semata-mata sahaja. Kalau begitu, kemanusiaan, kau bawalah semua pelarian masuk di Sabah, kau bagi kerakyatan, kau bagi MyCast dan kau bagilah IMM 13 apa semua. Tidak masuk akal langsung. Jangan kamu soalkan saya sebab apa saya bersuara. Kamu pun boleh bersuara sebagai rakyat Malaysia, diberikan hak penuh. Ini berkaitan kedaulatan negara. Kita jangan buat main-main.
Kalau betul kamu cakap kemanusiaan, okey, kalau begitu Malaysia tak perlu ada undang-undang, tak perlu ada akta, tak perlu ada penjagaan di sempadan-sempadan negara lain macam seperti Indonesia, Indonesia, Filipin. Ya sebab di Sabah sini rata-rata tahu setiap hari immigration tangkap. Sampai bila kau nak tangkap? Buatlah satu titik ataupun titik nokta, iaitu bagi satu cadangan yang tuntas untuk menghapuskan, halau mereka balik. Ya, buat kedutaan mereka di sini supaya benda ini dapat dikawal. Bukan bagi MyKas dapat dikawal, mustahil boleh kawal. Sekarang pun tak boleh dikawal. Macam mana lepas ini boleh kawal? Cuba fikir logik. Hari ini mereka boleh masuk di perairan sempadan kita, lepas dah masuk kau bagi MyKas, lepas tu macam mana kau nak kawal? Tak logik kan? Tak masuk akal. Ini adalah kepentingan politik. Ini adalah kepentingan dasar polisi daripada kerajaan. Supaya mereka itu, sindiket-sindiket yang haram ini dihalalkan. Sekian, terima kasih pada saya Muhammad Suman Siwang.